Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Iqbal Afi bin Anwar. Nombor matriks MHP 244050. Okey, video ini dibuat untuk menerangkan bisnes model Canvas bagi satu idea perniagaan berasaskan teknologi, iaitu perkhidmatan penghantaran menggunakan drone sebagai sebahagian daripada tugasan kursus entrepreneur Intivet. Okey, perkembangan pesat teknologi digital dan automasi telah mengubah landscape perkhidmatan secara global. Seiring dengan peningkatan permintaan terhadap perkhidmatan penghantaran yang pantas dan selamat, wujudnya keperluan untuk mencari penyelesaian baharu yang lebih cekap. Idea ini memfokuskan penggunaan teknologi drone pintar untuk menghantar makanan, barangan dan bungkusan kecil, terutamanya di kawasan bandar bangunan di peringkat tinggi, kawasan yang sukar diakses. Oleh hal yang demikian, untuk kita menilai kebolehsalaksanaan idea ini, pembentangan akan menggunakan data nama iaitu NABC Framework dan Business Model Canvas. Okey, kita bermula daripada NABC kerangka. Okey, pada masa ini perkhidmatan penghantaran secara konvensional berdepan dengan pelbagai cabaran seperti kesesakan lalu lintas, kelewatan penghantaran dan peningkatan risiko kemalangan. Okey. Oleh hal yang demikian, wujud satu keperluan ataupun need dalam kita melaksanakan penghantaran tersebut. Untuk menilai kebolehsaksanaan idea ini, pembentangan akan menggunakan NABC. So, apa yang disebutkan sebentar tadi merupakan adalah need NABC. Elemen yang pertama adalah N, iaitu needs. Okey. Pada masa perkhidmatan penghantaran konvensional berdepan dengan cabaran, di mana penghantaran jarak akhir sering mengambil masa yang lama. Okey, untuk kita menghantar barang kepada kawasan yang lebih jauh, mengalami kekurangan akses kepada perkhidmatan penghantaran yang cepat dan konsisten. Keadaan ini menunjukkan wujudnya satu keperluan pasaran yang jelas untuk sistem penghantaran yang lebih pantas, selamat dan efisien, selarai dengan gaya hidup moden keperluan semasa pengguna. Okey, kita pergi kepada A, iaitu approach. Bagi menangani keperluan tersebut, pendekatan yang dicadangkan ialah penggunaan drone autonomi ataupun drone pintar yang disokong oleh teknologi IoT. Sistem penjajaran masa dan nyata, masa aplikasi mudah alih sistem ini membolehkan drone merancang laluan penerbangan secara pintar, memantau keadaan, mengurus penggunaan bateri serta memastikan pematuhan terhadap peraturan penerbangan. Pengguna juga boleh menjejaki status penghantaran tersebut melalui aplikasi yang telah dibangunkan, sekaligus meningkatkan ketulusan dan keyakinan pelanggan terhadap perkhidmatan yang ditawarkan. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu benefit. Elemen yang ketiga itu adalah benefit. Penggunaan drone dalam sistem penghantaran ini menawarkan pelbagai manfaat berbanding kaedah konvensional. Antaranya ialah penggunaan pengurangan masa, penghantaran drone tidak terjejas, kesesakan jalan raya pun tidak digunakan. So, menyebabkan kos operasi jangka panjang dapat dikurangkan secara defisit. Penggunaan kenderaan dan keselamatan juga, dan keselamatan driver dapat diselamatkan. Risiko tersebut dapat dikurangkan. Oleh itu, ini merupakan satu investment yang bersifat low cost dan eco-friendly untuk penghantaran bersifat global ini. Okey, kita pergi kepada benefit. Okey, penggunaan drone dalam sistem penghantaran yang dicadangkan, penggunaan drone menawarkan pelbagai manfaat berbanding kaedah konvensional. Antaranya adalah pengurangan masa penghantaran kerana drone tidak terjejas dengan kesesakan jalan raya. Kos operasi jangka panjang dapat dikurangkan kerana penggunaan bahan api dan darat dapat diminimalkan. Oleh hal yang demikian, ini adalah satu low cost investment dan eco-friendly untuk jangka masa yang panjang. Okey, kita pergi kepada elemen yang terakhir, iaitu competition. Dari sudut persaingan, perkhidmatan penghantaran sedia ada seperti GrabFood masih bergantung kepada sistem penghantaran. Walaupun perkhidmatan ini telah kukuh dalam pasaran, mereka terdedah kepada masalah kesesakan lalu lintas, risiko kemalangan dan masa penghantaran yang agak lama jika
kesesakan lalu lintas berlaku. Sistem penghantaran menggunakan drone menawarkan kelebihan yang berdaya saing melalui penghantaran yang lebih pantas, fleksibel dan inovatif. Ini dapat mewujudkan kelebihan kompetitif kepada perniagaan ini. Bagi memastikan idea perniagaan ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh di Malaysia, bisnes model canvas digunakan untuk menggambarkan struktur dan strategi perniagaan. Dengan sokongan NABC Framework dan Business Model Canvas ini, idea ini bukan sahaja memenuhi keperluan semasa pasaran, malah selari dengan pembangunan keusahawanan berasaskan pivot dan aspirasi revolusi industri IR 4.0. Oleh itu, perniagaan ini berpotensi untuk membantu model perkhidmatan penghantaran pintar yang mampan dan berdaya saing pada masa akan datang. Saya terima kasih mendengar video ini. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat maju jaya. Salam Johor, bangsa berjaya.